Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara sekiranya ada yang masuk, cuba komen sikit suara bunyi tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya ada yang masuk, dulu komen suaranya ada deh. Suaranya ada tu. Suaranya ada deh. Bagi yang masuk dah, cuba beri komen sikit. Suara jelas tak? Ada yang masuk dah tu, cuba komen deh. Satu komen deh kata suara tak itu bunyi tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang sudah masuk tadi itu, sudah komen. Kalau yakin kata suaranya ada tak? Enggak ada suara dah. Cek suara dikit ni. Bagi yang sudah masuk tu dengar suara. Tes suara. Dengarnya. Latar bagai majlis lelaki kita surah kita pada malam ini ialah gambar banjir di pondok almarhum Babo Yahya nak jemuli di Nacik ya rasa sudah Nacik ke tak jom siapa Nacik pak tu gambar banjir pada tanggal 28 bulan 11 ni 8 2 hari lepas lah gambar tu 2 hari lepas gambar dia tu tanggal tu lah dah dengar tak suara. Bagi yang masuk perlu komen dikit baik. Bagi yang masuk perlu komen. Ini ada suara. Dengar ada suara bagi yang dah masuk tu komen sikit. Dulu komen sikit bagi siapa yang sudah masukkan itu. Kita nak kata suara sana punya ada. Dengar dah berkali dah. Sama-sama pengennya ada kali. Bagi yang lewat masuk dah tu, boleh dah kalau tu boleh cuba dulu punya kata suara sana tu dengar tak.
Dengar ada dua itu. Nih lu, enak dengar dulu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa wajib, siswa wajib nyara lagi deh. Taknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Sudah. Nah, itu boleh. Siapa adik? Apa itu ilmu tauhid? Soal apakah ilmu tauhid? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana
innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil waftah 'alaina futuhal 'arifin. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman waj'alna min 'ibadika shalihin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji tertentu hanya bagi Allah. Allah Ta'ala, Tuhan pencipta alam, Tuhan pengatur dua alam dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat serta salam sampaikan kepada Rasul junjungan, ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in. Doa dan restu sama kita anjurkan kepada para ulama, para syuhada, para aulia, para sholihin. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia malam ini Allah Ta'ala masih lagi memberi taufik dan hidayahnya bagi kita dapat bersama meneruskan majlis muzakarah ilmu. Alhamdulillah. Dan juga di masa kini Allah Ta'ala memberi kepada suasana tempatan kita masih dalam jaga Allah Ta'ala dah wawi kokure cobaan tadi tu, iaitu musim banjir dah. Sekarang ni air pun mula kurang. Mudah-mudahan tak selamat melakulah. Ya bahasa dia ujian ia lagu tu, ia lari tak lepas. Ni kita kata ya wak mari air. Nah, seketika boleh jadi ya, tak sewak mari air, ya wak mari ribut. Seketika tak sewak mari ribut, ya wak mari api. Ya, seketika wak mari tanah runtuh. Lagu tu bahasa dia. Bencana alam ni ya bahasa dia lari tak lepas lah. Cuma duduk di kita lah. Kita nak ambil pengajaran setara mana. Tu tanda akhir zaman, tu tanda hampir kiamat. Ya bahasa dia lah. Akhir zaman ni lagu tu. Situ berlaku betul, sini berlaku ni. Kau akhir zaman ya kau kuat. Kau akhir zaman ya kau kuat. Maka kita kena ada persediaan lah. Persediaan. Pertama kali kena sedia iman. Lagu tu. Kena jadi iman, beriman dengan qada dan qadar. Semua tadi tu ketentuan Allah nak lari tak lepas. Orang yang beriman ya redha lah. Ya redha dia sabar. Orang panggil dia terima. Bila kita redha Allah, Allah Ta'ala juga redakan kita. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya lagu tu lah. Kena redha pasal dia lah. Ingat kata Allah Ta'ala beri lagu tu nak menyedarkan kita. Kita duk galak. Demo tu duk galak hati, demo ni duk galak ni. Biar berlaku lagu ni boleh sedarkan hati kita. Waktu hati kita tu rasa teringat kepada Allah Ta'ala. Hati kita tu rasa nak mendekati dengan Allah Ta'ala. Di masa yang sama dah. Masa ni Tuhan nak zahir. Orang panggil belia-belia. Tengok pemuda-pemuda kita dah. Tak itu dia tak lahir. Dengan sebab berlaku benda balah ni, Tuhan zahirkan belian-belian. Itu semua sebagai batu yang banyak. Maka tumbuh zahir belia-belia. Mana pembantu-pembantu tadi? Itu pun suatu ujian juga bagi orang yang tak kena musibah. Dia nak bantu setara mana saudara dia. Tanda iman dia. Dan itu dah tu muncul tu pemuda-pemuda kita orang panggil lahir naga hijau
lahir orang-orang yang baik, orang-orang yang sanggup membelakan masyarakat. Maka jadi kagumlah, semangatlah bagi pemuda-pemuda, kaum ibu, kaum bapa yang sanggup berkorbankan diri bantu masyarakat, saudara kita yang susah, saudara kita yang orang panggil tak ada makan ni, tak ada tempat duduk, tak ada tempat kediam ni. Maka bagi pembantu tu bukan biasa tu. Orang panggil apa? Orang yang lebih di sisi Allah Ta'ala, pembantu tadi. Sebab tu dalam apa sebuah hadis sebut man qadha hajata akhihi qadallahu hajatahu. Siapa saja yang tunai hajat, membantukan saudara dia, nasya Allah Ta'ala juga akan tunai, akan qadha, akan hajat-hajat dia tadi. Supaya ni kita bantu dia, tapi di masa yang sama suatu hari nanti kita juga ada hajat-hajat kita, keperluan kita. Mudah-mudahan dengan kita bersemangat jujur kita kerana Allah dibantu saudara kita tu, suatu hari nanti Tuhan juga menunaikan hajat-hajat kita. Nak hormat kita bukan lega semua. Di suatu hari kita ada kesempitan, kesulitan hidup. Tapi dengan kebaikan yang jujur kita tadi tu, yang murni hati kita tadi tu, bila masa kita juga Tuhan tu tunai qadha hajat-hajat kita tadi. Lebih-lebih lagi hajat kita di hari kiamat. Allah tu sangat besar. Hajat kita dalam kubur, hajat kita pada hari kiamat, di pada mahsyar, pada titik sirat. Mudah-mudahan buat asbab. Asbab kita jujur nak bantu saudara kita tu tak ada kerana lain dah. Kerana kasih sayang, kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sampai suatu saat Tuhan juga qadha bantu tunaikan hajat-hajat kita tadi. Mudah-mudahan waktu timbang ni kita berat di pada mahsyar esok. Sebab tu sabarlah bagi yang menimpa musibah. Lepas tu sabarlah bagi yang menolong tadi tu. Teguhlah, sucilah. Tapi kena jujurlah, kena sucilah hati kita tu, bukan nak menunjuk-nunjuk bukan nak orang tengok, bukan nak orang puji, bukan nak apa dapat benda-benda kait ke dunia ni. Kena bersih hatilah. Baru kita dapat orang panggil bantuan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Kena panggil apa? Kena ikhlas benar-benar, jujur betul hati sungguh-sungguh. Barulah kita dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan nak tengok Tuhan nak tengok orang yang kena tu sobat setara mana. Tuhan nak tengok juga orang yang tak ada kena gapo tu nak bantu setara mana. Sebab tu bila tengok ada satu klip saudara kita Palestin ni, ada pun juga lebih tua tak silap minggu 200,000 kok masuk satu kot hak Malaysia, maka kata masuk di tempat kita. Lo bila tengok klip tu rasa nak jatuh anak tu. Tengok tu saudara Palestin lembutnya hati dia. Padahal tempat demo sangat susah lah Palestin. Jangan kata nak bantu apa makan di tempat kita. Tempat demo, tempat dia sendiri makan dia susah tu. Apa bukan sekadar makan ni. Nyawa demo duk. Bagi hari-hari tu nak hidup nak mati tak tentu lagi tu. Sebab seringi daripada penjahat tadi tu duk karu semua lah demo. Walaupun demo susah hidup mati demo setara mana. Makan ni demo pun tak ada, tempat duduk demo tak ada. Pada demo bukan kata apa seminggu 2 minggu suka kita. Demo 2 tahun lebih dah. Dah lagu tu Allah mati hampir 100,000. Hak demo tu hak kita ni kena kira dah dulu sana. Tapi dak hati demo lembut ia tahu kata orang yang berhajat setara mana, orang yang tunggu bantu setara mana. Tengok ia sanggup bantu juga kita. Allah bila ingat gitu jadi rasa kagum semangatlah. Di kawasan-kawasan masing-masing dah lahir orang panggil lahir struktur hijau.
untuk kecemasan bagi kampung masing-masing. Itu baik tu. Ada persediaan ya kan. Walaupun kampung ni berlaku, kampung ni tak berlaku, tapi ada tim di kampung masing-masing untuk nak bantu kecemasan tadi tu. Itu baik. Panggil sedia jadi awal. Sedia tenaga orang, sedia ekonomi. Bila kita sedia orang jadi baik, sedia ekonomi jadi baik, tak kena tempat kita tak berlaku, kita boleh bantu di tempat lain. Kalau tempat kita berlaku, boleh guna dengan serta-merta. Patutlah setiap kampung tu bina melahirkan tim bantu untuk kampung masing-masing. Bila lahir-lahir lagu tu dia akan ada hubungan di antara satu sama lain tadi. Tempat kita tak kena dibantu tempat lain, maka boleh hubung dengan tim tadi tu. Maka patutlah tim bantu masing-masing tadi tu. Supaya mudah tenaga kerja masyarakat. Kita tengok contoh mudah-mudah pengadil hak iya kita tu di hak iya tak ada, kalau tak ada persedia tengok bila tiba mari tahu nak buat kalau panggil jadi habis kamu Allah tengok tu hingga siapa mati dah Pak atur berat berat lah ada sedara kita orang rumah cikgu buat anda duk dah rabung dua malam Allah 5 tahun rabung lakuk air lipo habis kamu dia kata dekat tua makin ni pun tak ada sejuk jadi habis kamu ya tu alhamdulillah bersama tu tu puasa mari lekat tu kita pun gitu dong siu-siu Allah mudah-mudahan harus selamat sedara tu kena ada tim bantu setiap kawasan untuk kita nak bantu piye kecemasan ni piye tak ada tim lagu tu kita bakal galih piye berlaku bulankan ni ada persediaan awal ni tim bantu masyarakat tadi tu labur satu peluang yang baik kita binalah tenaga kerja di kampung masing-masing tadi tu. Walaupun dia kata jeder setara mana pun dia Tuhan nak uji kalau panggil nak uji berat juga cuma kalau kita sedia tu paling kurang dia remeh sikit lari tak lepas lari nak lepas payah dah dia Tuhan nak memang berat lah nak bantu setara mana tapi kalau kita sedia tu dia hengok sikit dia remeh sikit tak apa dah dengan kita tak ada langsung nak nanti kerajaan Allah nak nanti dah dia bahasa dia lah tempat kita duduk dia lalu tu dia nak buat kerja apa-apa nak ada banyak-banyak perkara dah dia panggil politik demo tu sebab tu nak harap tu kita harap sama kita ni rakyat bantu rakyat ni lah suatu yang dia panggil yang sepatut yang ada kejujuran, yang ada keikhlasan, kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita saling bantu sesama kita tadi itu, kita juga dapat bantuan daripada Allah, dapat bimbingan daripada Allah, lebih-lebih lagi kita dapat redha Allah. Tuhan redha, Tuhan redakan kita. Dengan sebab kita redha dengan qada, lagi pula ikhtiar. Sekadar kemampuan kita masing-masing itu. Mudah-mudahan kita semua dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dunia lagi tu nak suka ya. Tak lama kan. Nah. Maka sampai kepada muka surat yang ke apa ni? Muka surat yang ke-7. Baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris yang ke-9 dah. Soal apakah ilmu tauhid? Situ dah. Bunyi molek dah ni ada suara sikit boleh saudara kita. Suara bunyi jelas tak jelas tak mana. Cuba suara sikit boleh. Lebih-lebih lagi satu peringat saya bagi cikgu lah dah. Iaitu bab cara suci najis. Kau sangat penting juga ni, kau penting juga. Ingatlah bila najis mutawassit tak lain pada najis air kecil budak lain pada najis anjing babi kalau panggil najis apa biasa najis pertengahan najis mutawassit tadi kena ingat dia nak basuh tergadai kita kalau panggil buat mudah-mudah tak ada kira lah lahir cicak lahir ayam mutok
ataupun darah misalnya ada tak semit lah pun jangan buat tujuh jibet tu awak panggil yang najis jadi luah jadi rata. Ingatlah bila nak suci najis ni kita kena menghilangkan air najis habis diri najis tu. Tadi kita nak ambil kain ambil cucu hilang air najis. Kalau darah kalau muka kalau apa hilang ke dah satu hilang. Tak hilang lagi siapa pula cuba basah balik ikutlah. Panggil hilang diri najis tu habis diri dia habis bahu dia habis apa rasa dia ada lebih bila habis tak ada apa nak ambil air jual apa bila jual air pak situ dia rata air rata lah rata berata mana nak apa kalau nak sapu bekas tu lebih pula ataupun nak hidup lah tu tak ada apa ataupun nak rabi semula lah apa. Yang penting bila ada air najis jangan gaduh cucuk. Panggil wihilai dulu. Ambil kain kau ambil cucuk kau habis diri najis dulu. Kalau tak habis, cara kita cuba basah, basah. Habis diri najis. Ada satu peringatan terkadang kita buat mudah-mudah dah. Ingat kalau kita cucuk itu panggil meluaskan najis. Kita kena camkan, kena sakat diri najis. Buat habis tu. Barulah kita apa? Bila habis diri najis habis tu cuci lagi misalnya lah ada kat dia misalnya dah kita sapu dah bekas ada lagi kita ambil cuci cek air tu sapu air sapu habis dah tak ada bau tak ada apa birah cuci lagi dah tak cuci lagi walaupun kalau panggil najis pun najis hukmi pula air dia hukmi pula tapi bila kita ambil air dirato dah dirato di siap ada apa asal kata air pun tak berubah air tu jadi apa ni tak ada berubah pun mana kata hak ni cuci lah kalau untuk saya sapu dah pun apa ada pun kita nak sapu wikri pula sekali lagi tu suatu perhatian dah di mega ada air banyak pula mudah-mudah dah waktu cuci gitu jadi rata najis pun itu perlu amat kita tu tak najis dia menjeret kena belajar ni tu cara mungkin nanti muwallazah lah ke mana mutawassithah lah ke mana mukhaffafah lah ke mana wi kena diri najis wi kena diri air atau kena mengaji kena diri najis wi kena diri air atau wi kena diri cara mungkin ya ni kan barulah suci bila takut diri najis kita tak kena mana muwallazah mana mukhaffafah mana mutawassithah diri air kau tak kenal mana mutlak, mana mustakmal, mana mutanajis. Itu diri cara pun tak erti pula. Bila takut najis habis terus. Hati tu kena belajar. Bila najis habis terus kita buat amal ibadat tak sah. Jadi menjijak tahiyah. Walaupun ia kering dah kata kita basuh dijijak. Sebab perlu belajar baik-baik cara bersih najis tak ada. Soal apakah ilmu tauhid sekarang? Jawab ilmu tauhid itu ialah suatu ilmu. Jawab ilmu apa tak ada suatu ilmu. Ilmu tauhid itu ialah suatu ilmu yang mengesahkan akan ma'bud atau yang mengesahkan akan ma'bud. Ma'bud ni Tuhan yang disembah. Bahasa Arab ma'bud dah. Bahasa kita buat Tuhan yang disembah. Dengan ibadat. Dengan ibadat kita, dalam ibadat kita tu kena mengesahkan Allah Ta'ala bentuk ibadat. Lepas tu apa ilmu ni berkait dengan mengesahkan Allah ni serta i'tiqad di dalam hati. I'tiqad ni pegawi kejak 100% di dalam hati kita akan keesaannya Ta'ala, akan esanya Allah, akan satunya Allah. Ilmu ni berkait dengan mengesahkan Allah, berpegang dengan Tuhan Esa, Tuhan satu. Waktu satu tadi tu pegang dalam hati, kata satunya Allah tu pada zatnya Allah, dan pada sifatnya Allah, dan pada af'alnya Allah. Ilmu tauhid ni ilmu
untuk nak reti. Lagi pula nak pegang kejap dalam hati kata Tuhan itu satu pada zat. Yang keduanya satu pada sifat. Yang ketiganya satu pada af'al. Bila dilek sini lah. Bak mana cikgu satu pada zat? Wak sikit boleh. Yakni zat Allah Ta'ala itu tak bersusun beberapa juzuk. Itu satu pada zat. Satu pada zat ni orang panggil zat Allah Ta'ala tak bersusun beberapa juzuk atau beberapa jirim. Beberapa jirim firik. Zat Allah Ta'ala tak bersusun beberapa juzuk atau beberapa jirim firik. Seperti itu ni, supaya kalian seputung. Satu. Kita panggil saja. Kecek kita ya, kalian satu. Seperti kita satu kalian ni. Bersusun beberapa juzuk ni. Jadi seputung. Jadi mana kata halih naik. Jadi seputung. Jadi piye belah. Boleh belah, boleh gerak, boleh beracun. Jadi halah kelak. Hak halah kelak tu. Dah tak nampak, terkadang tak nampak dengan mata lengan, mata zahir. Kena asai ke apa bang? Dengan kelong je letak dah. Lah ni kelong ke apa? Nak asai kelong. Hak halah sep tu. Orang panggil apa? Bagi jirim firik. Jirim firik hak kita belah jadi halah sep tu. Boleh susah, boleh susah. Susah. Jadi seputar kelak semula. Berarti kalian ni tak satu. Nampak lagi tak? Cuma panggil kita kalian satu, kalian seputar. Bunyi subuh. Allah satu, kita satu, kalian seputar. Kayu seputar. Kertas selah. Bunyi satu. Hak seperti hakikat satu hanya Allah. Apa? Yakni zat Allah tak bersusun beberapa juzuk, beberapa jirim firik. Lihat. Lepas tu sikit lagi. Lagi pula zat Allah Ta'ala bukan pesing, bukan jenis, boleh belah bagi. Itu tu. Tak bersusun. Bila bersusun belah bagi. Sebut satu pada zat tak bersusun. Yang kedua tak belah bagi. Bila bersusun boleh belah bagi. Bila boleh belah bagi, ia boleh bersusun. Ya gimana tu? Bila boleh bersusun boleh belah bagi. Bila boleh belah bagi, ia boleh bersusun. Maka zat Allah Ta'ala satu pada zat. Lagu mana? Zat Allah Ta'ala tidak bersusun beberapa juzuk, beberapa jirim firik. Lagi pula zat Allah Ta'ala tidak boleh belah bagi. Walau satu jalan sekalipun. Tidak boleh belah bagi walau satu jalan sekalipun. Wak emang jalan kerak, wak emang jalan belah, wak emang jalan fisik. Tak boleh belah bagi walau satu jalan. Itu panggil satu pada zat. Boleh faham? Kenapa kata tu? Bila orang tanya orang lagu mana Tuhan satu pada zat, jawab itu. Zat Allah Ta'ala bukan pesing bersusun beberapa juzuk atau beberapa jirim firik. Dan zat Allah Ta'ala bukan pesing jenis boleh belah bagi walau satu wajah sekalipun bagi. Boleh faham tak? Itu beza jauh tu. Orang panggil serupa pada pihak nama. Nama serupa orang Allah satu, kalian satu seputar, cikgu satu sore. Hak seperti kita bukan satu. Ni setengah jari seputar. Susun beberapa juzuk ada jadi jari seputar lah. Lepas tu jari seputar ni susun jadi tangan. Susun juzuk jadi bang. Susun jadi jadi orang sore. Hak halus tu tak leh susung tu orang panggil jirim firid atau jauhar firid. Tak nak ingat tu. Bila bersusun dan boleh belah bagi orang panggil jisim. Jisim. Satu benda tokoh jadi berjisim. Bila berjisim dengan otomatik ia nak ke tempat, jisim ia nak ke tempat. Lagu mana? Jisim nak ke tempat. Seperti ikan duduk dalam air. Kita kecek ikan duduk dalam air. Hak seperti ikan bukan duduk dalam air.
Ike duk secara ike, ai duk secara ai. Tengok piye ike berenang dah. Ike berenang ai sepo, ike berenang ai sepo, ike tak ada masalah ai. Dia duk jaga dia. Ai duk keliling, ai duk jaga dia. Lagu tu orang panggil jirim, mengambil lapang bagi jirim. Ini kaya. Bila ambil tepat panggil jirim. Jirim tu tadi boleh belah bagi, panggil jisim. Belah bagi dah, belah tak boleh dah, panggil jirim firip. Nampak tak? Jirim yang ambil tepat tadi tu, bawa diri panggil zat. Apa dia zat? Maqama binafsihi, bagai yang ada dengan secara diri, tak sampai ada di benda lain. Orang panggil zat. Kalau itu ike seko tu boleh panggil zat. Dan ike seko tu juga panggil jirim pula selang. Sebab ia ambil tepat sekadar tubuh ni. Buat kita. Sepening lah, sepening kita ambil air. Dah, ambil air pun setengah. Ada sopna boleh lah. Ambil ike bubuh. Air seko tu boleh luar. Kena no ike ambil tepat. Buat kita tu panggil jirim lah. Butir sawo duk dalam isi sawo. Kita kecek dah butir sawo duk dalam isi sawo. Pak isi duk mana? Isi duk dalam kulit. Tu kita kecek. Hak semati butir sawo tu dalam isi lah. Butir sawo duk secara dia, isi duk keliling, isi duk cara dia. Pak kulit duk secara dia. Mengambil lapang bagi jirim. Sebab jirim ambil tepat sekadar tubuh dia. Supaya toko batu duduk dalam tanah. Kita panggil dalam tanah. Hak semuti toko batu duduk tepat dia. Tanah duduk keliling. Tak ada masuk toko batu. Tanah tak ada masuk dalam toko batu. Toko batu tak ada masuk dalam tanah setiap-setiap itu. Toko batu duduk jaga dia. Tanah keliling. Tanah duduk jaga dia. Toko panggil menggambar lapang bagi jirim. Kita kena faham tu. Ini kena faham ni benar ni. Supaya juga burung atas udara kita kecek. Kalau seperti burung ambil tepat secara dia. Angin udara duk keliling. Panggil mengambil lapang bagi jirim pada tu. Berarti burung tadi, toko batu tadi, ike tadi, bawa diri panggil zat. Ambil tepat sekadar tubuh dia, ambil tepat panggil jirim. Waktu boleh belah bagi tak terima belah bagi. Panggil jisim. Bila belah bagi lesuk tu tak boleh belah dah. Panggil jirim firik. Apa lagi tu? Itu makhluk benda baru pada tu. Kena ingat Allah Ta'ala bukan peseng jirim firik, bukan peseng jisim yang terima belah bagi, bukan peseng jirim yang mengambil lapang. Allah Ta'ala semata-mata tak. Kena gitu. Bila kita reti benda ni dah, bila kita reti jirim tadi tu, dia ambil lapang sekadar tubuh dia. Baru lalu itulah orang panggil melazimkan dia, lawazim dia. Apa? Bertempat, berjihad. Dengan sebab ike ambil tempat secara ike tu, boleh kita panggil duduk dalam air. Dengan ike tu ambil tempat secara dia, boleh panggil duduk dalam air, duduk atas air, duduk luar air, duduk bawah air. Ni misalnya ni gelah, mikir saya kata duduk bawah gelah, duduk atas gelah, duduk dalam gelah, duduk luar gelah. Apa apa? Jirim. Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jirim. Bila bukan jirim, tak boleh nak sebut lah. Duduk di atas, duduk bawah. Tu mengarut tu, tu tak kenal, tak kenal. Tak kenal laisa kamitslihi syai'un. Tuhan sebut siap dah. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun. Nak boleh sebut laisa tu, kena reti syai'un tu mana. Tu ayat muhkamat godai pecah. Jangan nak terima ayat yang syariat. Nak boleh panggil laisa, nak kena syai'un. Syai'un tu buat mana? Kaji pecah, selidiki, uwi nampak semua, uwi cerah semua. Baru boleh kata tu laisa, laisa. Tak serupa, tak serupa, tak serupa, tak serupa. Ni lek Tuhan pun tak kenal, tak reti, tak besok tengok, tak besok koyak. Lek Tuhan pun tak kenal, lek syai'un pun tak reti. Lepas tiba-tiba royak tak serupa tu mengarut tu. Tak sok orang panggil. You know, lek Tuhan tak kenal dah. Lek makhluk dia nampak tak kenal juga. Royak tak serupa tu mengarut tu panggil. Ya kena royak tak tahu.
Apa kan? Sebab tu kita nak pergi kenal Tuhan, tak boleh jadi, tak mungkin. Dah. Otak kita nak pergi gambar hakikat zat Allah. Kita tak boleh guna akal pergi kaji hakikat zat yang qadim. Pesen tu kita tak boleh jadi. Sebab tu guna akal wikira winapok makhluk ni. Bila nampak makhluk boleh ayat Tuhan laisa, tak suka. Apa ni dia tu? Tu ulama kita bahas dah. Nak boleh kerti, boleh beza. Mana makhluk, mana khalik. Mana benda qadim, mana benda baru. Tafakkaru fil khalqi, la tafakkaru fil khaliq. Nak fikir makhluk. Bah fikir makhluk ni. Orang panggil apa? Semata akal kita, we kenal makhluk ni. Tak ada dah. Tu Quran dah. Quran juga suruh fikir nampak makhluk-makhluk pesing mana tadi. Sebab tu banyak-banyak ayat tu saya sebut suruh fikir makhluk ni untuk nampak khalik. Nak berhenti makhluk ni baik mana. Banyak-banyak ayat sangat. Yang mana tu saya suruh kita dah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Winapok dah wa ilal jibali kaifa nusibat. Suruh fikir makhluk winapok makhluk baik mana. Bila kenal makhluk ada lah. Boleh kenal Allah Taala selalu. Apa kita fikir diri kita dulu tak ada dia ada. Boleh kita kata ada yang mengada. Tak ada dia ada. Dah tiba-tiba nak ada kita ni nak boleh pandang kecek pandang jalan. Kita tak khabar. Boleh jalan pian mana, boleh kecek pian mana. Bila kita gimana, ada tu hidup belah kita. Lama-lama dipandang jalan. Bukan kita sendiri tu. Boleh nak kata tamaca. Sebut saja tak apalah, tak pernah ingat tamaca tu. Ada tu hidup kuat kun. Supaya butir timur boleh tanam. Butir timur hendak cari teh boleh tanam. Dok tak banyak ni terjiru dah. Tu be kita cari hijau. Siapa berhijau? Butir timur kita hendak tiba-tiba berhijau. Hijau tak banyak lagi. Dah. Tu be bunga cak kuning. Siapa berkuning dah? Kuning tak lama jadi buah besar, hijau kayak semula. Bila besar molek bisa berbuah tu becak merah. Siapa bermerah? Berpiye mana merah? Buah nampak merah bersudut pun bismillah pun mula. Mana? Siapa bersakar berpiye mana? Atau bila kita kaji pendapat nampak. Atau kaji makhluk nampak tu. Kebuan kanan Islam dia kuat mipu juga ulang. Islam dia kuat Allah. Orang ni tak boleh jadi. Kita jadi dengan sendiri. Kita panggil jadi dengan sendiri tak boleh jadi. Kita pergi membenar yang tak ada tu. Pergi mengadakan. Tidak mengkontrol tak boleh jadi. Yang tak ada tu jadi tu mustahil. Kena ada yang mengadakan. Fikir nampak tu fikir tu betul. Apa nama apa? Namun nak fikir tak boleh. Itu kena terhenti di atas lidah Rasul. Sebab tu kena fikir makhluk. Fikir makhluk ni kena dah. Hak tak boleh guna akal tadi tu. Guna akal kepada zat Allah tu tak boleh. Ni guna akal. Kenapa zat tu ke? Pasal nak tak dah. Hakikat zat yang qadim kita tak dapat akal kita nak pergi suluh nampak. Tak mungkin. Sebab akal kita ada batasan. Setara roh mek kita, duk cek kita, duk ni hak mati apa pada. Duk mana tu pun kita kaji tak cocok. Apakah lagi zat Allah. Benar baru kita nak kita lihat. Sebab tu mengaji kita menggi berupa situasi bukan Tuhan balik. Panggil guna akal jadi belajar kita. Tu kena hati-hati tu. Tapi yang sana di Quran. Yang sana di kata pada dia guna akal dah. Sebab itu hak dok kata jangan guna akal tu. Di masa yang sama ia tak sedar diri dia guna akal juga. Lagu mana? Dia nak kecek royak ko orang, nak suruh bak ketuhan, bak akidah, nak suruh ko orang. Tuhanmu tak arah, Tuhanmu tak arah, duk. Dia nak surah tu. Surah tu apa? Turuk ia peh Quran. Turuk akal dia peh. Berarti dia guna akal. Quran teh pandang peh guna akal. Bila dia guna akal dia peh, dia surah turuk dia peh. Berarti dia guna akal dah. Tapi dia tak khabar kata dia guna akal. Ni bahaya ni. Papa saya jangan guna akal, jangan guna akal. Dia lari orang, jangan guna akal. Tutup Quran. Dia tak khabar dia surah tu turuk akal dia peh dah. Apa lagi tu? Ayat balas tu. Ani letih.
Dia lagi tak lepas setiap firqah. Walaupun dia dakwa kata dia tak guna akal. Hakikat sumberti setiap firqah guna akal. Apa? Ni kena ingat ni. Ahli sunnah guna akal. Mujassimah guna akal. Mu'tazilah guna akal. Jabariyah guna akal. Tak ada kira. Mu'attilah guna akal. Setiap firqah guna akal. Apa? Sebab apa? Sebab lagi pehek dia panggil. Bila pehek, dia kecek, dia hajar yang goyak. Bah goyak dengan apa? Goyak dengan pehek pihak dia pehek dengan akal tu dia goyak. Tu dia tak khabar dia goyak kau jangan guna akal. Semati dia dah guna akal. Pas melawat alasai, lepas tu Nabi kita Isra Mi'raj tu nak talangi. Lah tu. Dia cari. Nak masuk dengan akal dia pergi. Padahal Nabi kita Isra Mi'raj Nabi Musmaya di langit. Tak ada beza pun. Nabi Musa terima wahyu. Nabi kita terima wahyu. Nabi Musa terima wahyu di mana? Di Bukit Tursinah, tak ada pelan. Nabi Ibrahim terima wahyu di Palestin, tak ada pelan. Bukan Tuhan di situ. Orang gitu. Ini tempat terima wahyu. Jangan tukar tu. Superning lah, seperti kita tengok bola tu lah. Nah, kita tengok bola kita nampak. Nak tanya, orang ada lepas tak ada. Gol dia pecah tak temu. Bukan orang duduk situ. Nah, tak lagi tu. Cuma tempat kita tengok bola. Tengok bola rumah orang tu nampak. Tu nak banai baik apa kampung dah nampak. Sebab tu Tuhan nak buka hijab bagi kita nampak. Tak ada kira kita nak duduk di mana sekalipun, ia akan nampak Allah. Cuma tak berlaku lah tak dunia ni. Heran gitu. Kita nak duduk tak pantai, kita nak duduk tak udara, kita nak duduk tak pada langit, kita nak duduk oleh patah air, kita nak duduk oleh tanah, kita nak duduk mana saja, tak ada lek. Dari Tuhan izin kita boleh nampak zat dia. Dari Tuhan buka hijab kita nampak, tak ada jadi pelak. Di mana-mana tu kita makhluk duduk di mana, di situ di sini. Ni dah lah. Bila makhluk gimana, Tuhan duduk situ, ya pahalah Tuhan. Bila Nabi Muhammad naik di langit, Tuhan duduk situ, ya pahalah tu. Selera tak apa habis waktu tu. Allah Ta'ala ada dia, belum pada semua ada tu, ya ada dah. Orang makhluk tak ada, ya ada dah. Baik mana? Baik mana? Haji boleh bayangkan. Semua tak ada, angin kita ada, ya ada dah. Baik mana? Baik tadi tu. Makhluk ni kita lah tu. Hari tu tak berkat dengan tepat. Hari ni tak berkat dengan tepat aku tu. Bukan dah berubah gimana. Hari tu tak kat dengan tepat. Belum ni duk cokong nampak ibu. Pengaruk tu. Ni kena hati-hati ni. Allah, sebab tak betul lagu ni. Tak mengaji secara tafsir kata ni. Bila kita mengaji secara tafsir, kita akan nampak salah kok semeti barang. Ada dah. Tu. Orang panggil satu pada zat. Ilmu ni nak uji kejap. Lah hati kita kata keasaannya Ta'ala pada zatnya dan pada sifatnya. Pasal mana Allah Ta'ala satu pada sifat wasillah, yakni tiap-tiap sifat itu satu lah. Kok mana cikgu tu yang satu pada sifat, patu sifat 20 tu. Pas nama dia pula 99 sifat dia juga. Pas kata satu. Betul nak dah. Satu pada sifat tu, yakni tiap-tiap sifat itu satu. Naklah tu. Sebab sifat kamalat, sifat kesempurnaan banyak lah. Dok tu tak sempurna pula lah. Sebab tu kena banyak. Sifat Tuhan tak terhingga. Kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tak terhingga. Hak ni tak ada khilaf para ulama. Cuma wajib kita tahu tu. Setengah kata 20 sifat, setengah kata 13 sifat. Satu pada sifat, yakni tiap-tiap sifat itu satu. Sedia Tuhan ya sedia. Sifat sedia Tuhan. Sifat kekal Tuhan, hak hakiki. Wahdaniyah satu secara hakikat Tuhan ya. Hak lain pula bagi ke satu. Kuasa, sifat kudrat kuasa Tuhan. Kita panggil satu pada sifat. Hak lain orang panggil hak majaz saja. Hakikat tak ada kuasa pun. Seperti kita kuasa waktu. Orang panggil ikhtiyar usaha saja. Hakikat beri bekah hanya Allah. Gitu. Itu boleh panggil satu pada sifat. Dan pada af'alnya seperti kenapa kam ni kam muttasil munfasil tapi kita lihat bawah dan lah.
Lebih halus ini nampak 5 nekat tadi. Dan pada af'al ilmu ni juga nak bicara ni pegang kejak hati Tuhan satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Apa dia satu pada af'al? Buat sikit boleh. Yakni yang memberi bekas. Yakni yang memberi bekas itu hanya semata-mata Allah. Itu berbekas haipun. Beri bekas tu berdua. Wa imam manfaat, wa imam mudarat. Allah Ta'ala lah. We kita lapar Allah, we kita kenyang Allah, we kita jangak Allah, we kita muda Allah, we kita kaya Allah, we kita sesak Allah. Pada gitu. Tu yang beri bekas semata-mata Allah tu bagi satu pada af'al. Semua perbuatan tu Allah belaka. Sebut dunia semua Allah Ta'ala belaka ni. Cuma kejap kita dah. Siapa buat rumah tu? Af'al dia, perbuatan dia, rumah. Nampak molek rumah mak mak apa kata dia? Rumah kawan kan. Itu mak jawab. Kalau panggil kecek kita mak jawab. Sekaligus punya af'al mak jawab dah. Tapi bila kita kaji ni molek. Mak jawab tu, kalau Tuhan tak izin dia gerak. Nak boleh tak gerak dia buat tak boleh. Tapi Tuhan izin dia gerak. Ni makjak gerak. Bila makjak letih Tuhan izin dia makjak diam. Lagi pula ilmu hawa umum ada di makjak Tuhan beri juga sikit. Pas makjak buat rumah tadi tu, ambil apa? Ambil kayu Tuhan buat dah. Ambil pasir tanah atau batu Tuhan buat dah. Air Tuhan buat dah. Apa lagi dah? Dengan secara hakikat rumah sebuah tu Allah buat tu. Nampak? Makjak tu boleh buat cerita. Makjak juga kita Allah izin dia letih dia. Tuhan izin. Ilmu yang pandai buat. Tuhan juga. Beri sikit dia. Lepas tu semua alat tu dia nak buat. Cuma tak boleh kecek lah tu. Dah hidup dalam akidah. Atau satu pada af'al tu. Atau bersih tu. Makjak kalau dia pergi baik-baik dia tak ada. Molek buat rumah macam alhamdulillah. Allah Ta'ala lah sikit sebanyak. Semua dia berlaku lah. Tapi kalau tak baik-baik satu pada af'al. Makjak buat molek je. Kawasan ni tak ada kau tu kita ngerti tu. Sebab tu nak jadi apa saja, nak jadi kru ke, nak jadi macam rumah ke, nak jadi orang mengajar ke, nak jadi tukang masak ke, nak jadi apa? Tukang buat rumah, tukang beki ke, ikut nak jadi apa saja. Berhenti benar-benar ilmu tahu. Sebab kalau tak betul hak ni dia nak bereke siapa kasar. Sebab ni lah. Kan? Anak nikah. Mek lah tukar buat masak rumah kita tu. Demo pun tanya lah. Siapa masak sedap ni? Pula anak demo. Kak Weye tu. Padahal Kak Weye boleh gerak gitu. Diri Kak Weye tu hai buat. Boleh gerak gitu. Hai izin gerak. Boleh dia tu hai izin gerak. Dia. Lepas tu buat tak dia tu. Mek ulai baik. Mek ike baik duk masak tu buat udip gapo tu dah mek ike baik mek air baik daging lembu baik mek nasi dia masak baik semua tu biar tu buat lakon dah tu. Patut ilmu cara masak tu dia bagi juga sikit. Apa gitu. Dengan tak terlangsung makan ni kita tu Allah beri rezeki tu tapi tak khabar kita dah. Lalu tu. Tu Kak Weye bila orang puji dia sedap Kak Weye wah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala izinlah beri berkat. Berarti tak terlangsung makan ni Allah. Tapi jangan kecek lah tu lah. Wah kecek siap. Siapa tu buat makan memang sedap mampu ke? Allah. Kalau tu siap. Kawan ni duk cari tu okey. Nak menikah anak kita tak ada nak cari necang lah. Kita jawablah tu. Siap tak reti semua. Sebab tu hakikat hidup dalam. Bab pegang ni etika dalam. Kecek tu biasa. Kalau gitu. Kawan ni nak cari necang buat umur dah. Siapa buat umur lah? Allah.
Nah, dalam kecil tu. Orang panggil hak dok dalam ni dok dalam. Tak apa ya. Oh, mak buat begitu. Oh, ya, so kamu kita tak apa kecil. Sebab tu kena bersih baik-baik. Itu panggil satu pada af'al. Semua yang beri bekah Allah. Tak ada kira manfaat, tak ada kira mudarat. Ada. Tak kata tu. Maka ilmu ning tu nak bersih. Bila kita reti balas tu, ilmu ni nak bicara tentang Tuhan satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al, berarti ilmu ni juga nak selamat, nak lepas daripada syirik. Atau gulawe dia tauhid, gulawe syirik. Sifat hati dia dah. Syirik menyengutukan Tuhan. Tauhid ni mengesahkan Tuhan. Bila syirik beri berbilai-bilai. Itu syirik. Bila kita faham ilmu ni, waktu kita jauh daripada syirik. Bila mari syirik lalu buat hati kita, binasa habis semua amalan-amalan kita. Sebab tu nak ngaji faham baik-baik. Ulaika habitas a'maluhum. Mereka itu apa? Binasa. Amalan-amalan mereka. Kalau ada syirik tadi. Sebab tu nak jaga baik-baik. Sebab tu bila tilik sudut ni, bila tilik sudut nak jauh daripada syirik, untuk pergi Tuhan satu pada af'al, pada sifat, pada zat, panggil ilmu tauhid. Baik. Ngaji sekolah ada tu padahal dalam bahasa dia bukan bab ni kagak. Dalam bahasa dia ada sifat rasul pun ada tentang hari kiamat pun ada tentang malaikat pun ada tentang titik sirat pun ada. Tempat email dalam itu. Ada tentang qada, ada tentang bilangnya rasul, Allah tahu. Cuma pilih enti samkan. Pilih sudut ni nak mengesahkan Allah panggil ilmu tauhid. Ada setengah ulama tak panggil ilmu tauhid. Dia panggil apa? Dia panggil ilmu akidah. Ia tilik mana? Ia tilik di simpulan iman. Sipo kejap. Akidah. Satu sipo. Akak-akak sipo. Bila sipo, panggil akidah. Satu sipo. Bila banyak-banyak sipo, panggil aqaid. Bila tilik sudut sipo, Tuhan ada. Sipo lah hati. Tak lama, tak mati. Ngaji pah yakin Tuhan kuasa. Boh lalu buah hati tak robok. Sipo bijak lalu buah hati buat sebab mati. Bila tilik sudut sipo tu panggil akidah. Bila tilik sudut apa sipo panggil akidah. Bila tilik sudut ilmu ni sebagai tapak. Semua amalan tak jadi kebaikan. Kalau lek dalil tak bersih, lek dalil tak betul. Email tak ada, akidah tak ada. Sepengah orang kafir, akidah tak ada. Tapi ada kok dulu tak makan Allah, tak minum Allah, tak buat zalim orang. Ada orang kafir suka bantu masyarakat, suka tolong ayah ibu, suka khidmat anak yatim. Banyak orang kafir kok dulu kok dulu. Tapi jadi pahala, tak jadi pahala. Reno sebab tak ada benar dalil. Tak ada iman, tak ada akidah dia tu. Bila tilik sudut tu, sudut segala kebaikan kena terbina di atas benar dalil ni. Bila tilik sudut tu panggil apa? Panggil ilmu usuluddin. Apa asas tunye bagi agama. Bila akidah betul molek dah, nak muat semaya, nak muat puasa, nak muat zakat, nak muat bantu masyarakat, nak muat segala kebaikan atas tu. Bila tilik sudut tu panggil apa? Panggil ilmu usuluddin. Tak pernah faham tu. Walaupun bunyi tak suka dah. Ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu aqaid, ilmu iman, ilmu usuluddin. Bunyi tak suka dah. Tapi bila tengok isi dalam bahasan tu. Ada setengah ulama panggil apa? Ilmu kalam. Reno tilik sudut sifat kalam gemet. Huraian dia tu gemet. Lagi pula ramai generasi awal orang dulu gelecor kaki dengan sifat kalam. Bila tilik sudut tu sudut bahasa dia panjang, bahasa dia luas, bahasa dia halusi tu setengah ulama panggil ilmu kalam. Hak tu dah kan. Ngaji apa? Ngaji usul. Ngaji apa? Ngaji tauhid.
sekolah mereka panggil apa? Ngaji pun ngaji akidah. Ngaji pun ngaji aqaid. Ngaji pun ngaji ilmu iman. Ngaji pun ngaji ilmu kalam. Semua tu hak tulah je. Cuma nama. Jadi ada perbezaan deh. Kalau gitu. Guys. Itu penting tu. Ya asah daleh. Soalnya kata satu bangun ni. Bila bangun ni tinggi naik, kena lek daleh sau kem dia gagah. Bah daleh, kau tinggi ni kena besar, kena gagah, kena kuat, kena kukuh. Barulah bino. Rumah tadi kalau asah dia, hok lek daleh dia tak kuat, bino banyak dia mudah balik. Tu nak nampak ramai tu. Sebab tu kena hok daleh kena kuat. Kau tambung amanah banyak, kau asah kau nak buat kena apa? Sebab nak buat. Tadi rumah setengah kita, nak buat semaya, kosong, zakat, haji, bantu ni buat ni harus nak buat. Berarti punya akidah sangat penting, sangat muhim, sangat besar bagi kita. Sebab tu punya kena gagah. Punya kena kuat, punya kena kukuh sebab nak jaga amalnya kita tadi. Habis. Dia pendapat amalan itu. Lebih. Tu ilmu tauhid. Soal, apakah hukum belajar ilmu tauhid? Apa hukum lagu mana? Ngaji ilmu tauhid ni apa hukum? Jawab soalan ini wajib ain. Wajib atas diri orang. Wajib ain ni tentu atas diri orang. Di atas tiap-tiap mukallaf. Di atas tiap mukallaf. Ain ni diri mukallaf seorang. Wajib ain. Kalau wajib kifayah ni boleh seorang gugur orang. Tapi ni nak orang Islam dah. Tu panggil wajib ain. Kalau panggil ilmu fardhu ain tu. Ilmu fardhu ain, ilmu tauhid ataupun ilmu akidah usuluddin. Yang kedua ilmu ilmu fiqh, cara buat amal. Baik puasa, zakat, haji semua ya, apa semua umrah. Tu bab ibadat. Lepas tu lagi gapo ilmu fardhu ain iaitu ilmu tasawuf, bab baik hati. Sebab nak wisah amalan, ilmu fiqh. Lalu itu terima amalan kena tasawuf. Kalau tak ada tasawuf, misalnya ni usul ada pegangan dia betul. Setiap masalah bab usul pegangan kena. Setiap bab fiqh yang putih habis. Misalnya buat dia betul habis. Tapi tasawuf tak ada. Lah hati letak tak kena. Berarti Tuhan tak terima. Kalau tak ada keikhlasan. Kalau tak ada jujur, tak ada bersih. Sebab Tuhan terima kau bersih. Sebab kita kena belajar tasawuf. Ilmu fiqh itu nak sah kan. Nak sah. Apa dia sah? Iaitu bila buat dah tak kena qada, itu sah. Bila kata sah, belum tentu terima. Bila hati kita molek buat kena cara dah, bukan nak orang tengok dah. Usul kena, bab fiqh pun kena, hati pun cuci dah. Benar-benarlah ikhlas nak Allah sungguh. Misalnya tak ada ujub, tak ada riak, tak ada takabur, barulah Tuhan terima amalan satu-satu tadi. Tu hak dalam ni penting ni. Sebab itu Tuhan terima katanya. Dah cemas sikit tak terima lah. Sebab tu kita kena fikir semula mindset kita. Buat apa-apa pun jangan sekadar noksah. Bila kita tak sekat noksah, pergi pelak, pergi cedera, pergi bopros sikit sebanyak, ia turun kepada tak sah atau rugi. Wa amal ibadat kena jadi halusin nak Tuhan terima tak situ. Bila nak Tuhan terima, dia kena betul molek bulak molek lek dalam hati dia. Lagi pula perbuatan dia dengan mengaji fiqh jadi molek. Kalau dia kelas sikit sebanyak, nak sah itu nak Tuhan terima. Tapi dia kelas sikit sebanyak, dia turun di sah tengok sikit. Bila kita tak nak terima, dia berkurang sikit sebanyak, mari sah. Tapi bila tak nak sah saja, dia pelak dia memang tak sah tu rugi. Sebab tu buat amalan kena niat betul-betul nak Tuhan terima. Bila nak Tuhan terima, dia fikir-fikirkan dia halusi. Cara buat dia halusi, cara fikir di hati dia, letak hati pun jadi halusi dengan Allah.
sebab apa? Sebab nak terima. Orang lain nak win kebaikan tu leh di akhirat esok. Bimbing-bimbing takut kita buat kebaikan. Tuhan kata untuk sebalang akhirat kena mumik dah pada dunia. Menurut dia tengok kau takut pergi dah. Orang pakai kunci lah musuh dia. Orang pakai akib lah musuh dia. Aku nak sebalang akhirat. Itu rugi pula dia tu. Allah takut ni. Sebab tu Pak Dalai ni besar. Tuhan terima lah. Bila Tuhan terima tentu sok. Ingat itu. Bila Tuhan terima tentu sok. Bila sok belum tentu terima. Dia ada beza sikit. Sebab tu niatlah buat amalan apa-apa pun nak Tuhan terima. Bila nak Tuhan terima ya ada katakan jadi halusi. Ada amati. Nah, itu maka wajib ilmu akidah ni. Di atas tiap-tiap mukallaf bahawa diketahuikan dia kan ilmu tauhid serta etika nyo ilmu tauhid. Tahu saja tak jadi. Ilmu ini sangat besar, sangat penting. Tahu atau perlu pegang kejap. Reno musannif buat mari kata kena etika hati. Tahu saja tak ada, tak ada. Masa dulu ada orang kafir dia tahu tak? Kata semua yang menjadi Tuhan atau Tuhan yang menjadi dia tahu. Tapi dia tak gelah hati. Pada tahu di pala saja tak segala lalu. Yang nak win apa atau pegang kejap. Sebab nak contoh. Ada orang seorang tu untuk nebeh nama A. Seorang lagi nama B. Kita bawa untuk nebeh nama A ni cari seorang. Dia bawa A cari seorang. Tiba-tiba siapa hari ni pakai pilih. Oh ni bubuh A bubuh bila nak pilih. Pilih sejak katuk tepi dulu. Katuk tepi lah. Kita nak pilih lah. Benar dia. Bila. Oh pergi pilih B. Tahu belakang kata B ni lah ke nebeh. Kita tahu tak? Kita pun tahu B tu nak. Tapi hati kita tahu kan kita dah buat A lama. Temu ngabi buat tamadah. Apa temu ngak tak nak tak. Jadi hati kita beri. Apa lagi tu? Ibu bila besok tahu lain. Lepas tu pergilah. Apa lagi tu? Dia tahu nak kata B tak nak. Dia tahu. Tapi dia pergi tak? Dia tak. Dia pergi A tu sebab dia dah buat A lama. A tu ni B tu ni. Apa lah? Dia cari buat kok A. Tiba-tiba pemilih semua boleh kok B. Dia tak pakai. Dia pakai A tu. Di merah kok sebab tu tahu kena pergi kejap pula lah nanti. Gitu. Sebab tu akidah dah Allah kena tahu apa di akal kita sipu kejap dalam hati. Sebab apa? Sebab nak lepas daripada mukallaf. Di situ. Maka ilmu tauhid ni kita reti dah bicara harga apa, lepas tu wajib atas dia kita reti dah. Kata wajib atas tiap-tiap mukallaf, hukum dia tu wajib sebagai fardu ain. Maka hukum wajib atas tiap-tiap mukallaf tu. Gapo mukallaf? Sekat mana depan mukallaf? Kita mengerti apa dah Allah. Soal apakah makna mukallaf? Dah. Kita boleh sambung pula memang. Soal apakah makna mukallaf? Jawab orang yang berhimpun padanya 4 perkara. Kena ada 4 kalau mukallaf. Akil, balik, selamat panca indera, dan jika pada samit 2 atau basar 2 sekalipun, 4 sampai seruan Rasul walaupun Rasul Adam sekalipun. Ni bahasa mereka ni. Boleh kena apa dia mukallaf yang wajib kena reti ilmu tauhid. Kalau tak reti dosa dah ini. Hidup dah dunia tak reti hak ni sia-sia saja. Kemana repeh dah tak ada malah. Mudah-mudahan Tuhan izin kita boleh meneruskan majlis muzakarah ini. Insya-Allah. Soal apakah makna mukallaf? Wallahu a'lam. Sudah mudah-mudahan dengan amin kita Allah Ta'ala makbul kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah bagi kami sekalian ya Allah dapat faham dalam urusan agama kami ya Allah. Berilah bagi kami sekalian ya Allah ilmu yang bermanfaat bagi dunia, lebih-lebih lagi akhirat kami ya Allah. Berilah bagi kami sekalian ya Allah dapat tahu apa yang kami jahil ya Allah, dapat ingat apa yang kami lupa ya Allah. Berilah bagi kami dapat nampak benar-benar itu benar ya Allah, dan benar-benar kami ikut akan kebenaran itu ya Allah. Berilah kami nampak benar palsu itu palsu ya Allah, dan benar-benar kami jauh daripada kepalsuan itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah bagi kami sekalian ya Allah taufik dan hidayah-Mu seperti mana Engkau telah beri bagi para ulama, para syuhada, para awliya, para salihin yang ada belum pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah bagi kami dapat buat segala kewajipan ya Allah, dapat menunaikan semua yang Engkau suruh ya Allah, dapat tinggal semua yang Engkau larang ya Allah. Kami tak dapat melakukan sekecil-kecil kebaikan ya Allah, kami tak dapat meninggalkan sehalus-halus kejahatan ya Allah, melainkan dengan izin Engkau dan bantu Engkau ya Allah. Untuk itu bantukanlah kami sekalian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, baikilah diri kami ya Allah, baikilah ahli keluarga kami ya Allah, jiran tetangga kami ya Allah, adik-beradik kami, muda-mudi kami, para pemimpin kami juga ahli masyarakat kami ya Allah. Jadilah masyarakat kami masyarakat yang faham agama ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, turunlah rahmat-Mu, ketenteraman, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan dalam masyarakat kami ya Allah. Jauhilah masyarakat kami ya Allah daripada bala-bala, fitnah-fitnah, maksiat-maksiat, penyakit-penyakit dan semua perselisihan juga perbedaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami dan kukuhkanlah ikatan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami sekalian ya Allah sebagai hamba-Mu yang benar-benar beriman ya Allah, benar-benar bertakwa ya Allah, benar-benar soleh ya Allah, benar-benar ikhlas ya Allah, benar-benar tawadhu ya Allah, benar-benar sabar ya Allah, benar-benar syukur ya Allah, benar-benar bertawakal hanya kepada Engkau ya Allah, benar-benar redha dengan segala ketentuan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, baikilah sifat hati kami sekalian ya Allah, tanamlah dalam diri kami ya Allah segala sifat mahmud dan sifat-sifat terpuji, sifat-sifat yang baik ya Allah, dan buanglah dari kami ya Allah segala sifat mazmum, sifat-sifat yang jahat, sifat-sifat tercela ya Allah. Jauhilah daripada kami sekalian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhilah kami sekalian ya Allah daripada ilmu yang tak bermanfaat ya Allah, amal yang Engkau tak terima ya Allah, nafsu yang tak memuaskan dengan dunia ini ya Allah, juga doa-doa yang tak mustajab ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami sekalian ya Allah berjalan menuju ke syurga Engkau dengan hati yang sejahtera ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantukanlah saudara kami yang lemah, yang kena zalim di semua tempat ya Allah, baik di Palestin, di Iraq, di Suria, di China, di Sudan, di seluruh negara Islam ya Allah, khususnya di Papua ini tempatan kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantukanlah semua pembela agama Engkau ya Allah, jadikanlah kami sekalian sebagai pembantu dan pembela agama-Mu yang tulus ikhlas dengan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan mati kami ya Allah, matilah kami dalam husnul khatimah, keadaan yang baik, janganlah Engkau mematikan kami dalam su'ul khatimah, kesudahan yang jahat ya Allah. Di saat itu izinlah kami ucap la ilaha illallah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tempatlah kami sekalian ya Allah bersama Rasul Engkau di syurga Firdaus, walau kami sangat tak layak sekalipun ya Allah. Dan jauhilah kami sekalian ya Allah dari azab api neraka Engkau ya Allah. Sesungguhnya kulit kami sangat lemah lagi lembut, tak dapat tahan api neraka-Mu walau satu saat, satu detik sekalipun ya Allah. Untuk itu jauhlah daripada kami sekalian ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, terimakanlah doa-doa kami ini ya Allah. Kami tahu bahawa kesilapan dosa-dosa yang banyak inilah asbab Engkau tak terima doa kami ya Allah. Tapi walau bagaimanapun tidak jadi rugi dan mudarat sedikit pun bagi Engkau dengan sebab Engkau terima doa kami ya Allah. Untuk itu terimakanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya jabbar ya ghafar ya qahhar
Qahhar, Ya Fattah, Ya Ali, Ya Aziz, Ya Hamid, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.